Saya graduan dari Texas Tech University. Saya dah menganggur hampir 1 tahun. Antara faktor susah dapat kerja, pertama, tawaran kerja tidak sama dengan apa yang saya belajar. Kedua, gaji yang ditawarkan tidak selari dengan kos sara hidup yang tinggi. Tawaran pekerjaan yang saya beri bukan dalam sama jurusan yang saya belajar dahulu, dan saya fahamkan syarikat-syarikat yang menawar saya bekerja adalah mereka mahukan cara bekerja yang lebih 5 hingga 10 tahun pengalaman pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha majlis, yang dihormati para panel jemputan, Alhamdulillah bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam forum yang bertajuk Graduan Masa Kini, bersedia atau tidak menghadapi cabaran dunia kerja digital. Hadirin yang dihormati, kita semua sedar bahawa dunia hari ini berubah dengan sangat pantas. Jika dahulu kebanyakan pekerjaan dilakukan secara bersemuka dan manual, kini banyak tugas boleh dilakukan hanya dengan menggunakan komputer, internet dan aplikasi digital. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, automasi, analisis data dan sistem digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan pekerjaan kita. Perubahan ini telah membuka banyak peluang kepada pekerjaan baru, namun dalam masa yang sama, ia juga membawa cabaran yang besar kepada graduan yang baru menamatkan pengajian. Graduan kini perlu bersaing dalam pasaran kerja yang semakin kompetitif. Mereka bukan sahaja perlu mempunyai kelayakan akademik yang baik, malah perlu menguasai pelbagai kemahiran lain seperti kemahiran digital, komunikasi, pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun begitu, persoalan yang sering dibangkitkan ialah adakah graduan masa kini benar-benar bersedia untuk menghadapi cabaran dunia kerja digital? Adakah kemahiran yang dimiliki oleh graduan hari ini selari dengan kehendak industri? Dan apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan graduan terus relevan dalam pasaran kerja? Bagi mengupas persoalan ini dengan lebih dalam, bersama-sama kita pada hari ini ialah 4 orang panel yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan sesi perbincangan dengan panel HR, iaitu Encik Muhammad Zaki Adam. Okey, terima kasih kepada moderator kita dan yang lain sudah datang. Okey, saya dari wakil HR. Saya mahu mengatakan bahawa pelajar sekarang ni dia lebih pada cukup-cukup makan saja. Kalau nak dikatakan daripada graduan dahulu. Kerana apa? Pekerjaan sekarang sebenarnya kita memerlukan orang yang graduan yang mampu membuat pelbagai pekerjaan, pelbagai kerja dalam satu hal. Contoh, kami letakkan lowongan kerja itu sebagai graphic designer, pereka grafik. Tapi sebenarnya kami juga memerlukan orang itu dalam banyak lagi kerja, seperti jadi fotografer ataupun videografer ataupun menjadi host. Kami perlukan seorang yang mempunyai banyak bakat. Sebab apa? Sekarang ini perkara itu sudah menjadi lumrah hidup kita sekarang ni, di mana graduan A ini mempunyai satu saja bakat, tetapi graduan B ini mempunyai banyak bakat. Jadi kami akan memilih
graduan B dahulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perkara ini berlaku? Kami dari syarikat sendiri, sebenarnya kami mahu untuk turunkan bajet kami sendiri. Jadi dengan mendapatkan seorang pekerja, kami boleh mengurangkan sedikit expenses kami. Itu yang kedua lah. Banyak pelajar ataupun graduan sering bertanya kepada kami, macam mana kami boleh buat perkara ini dalam satu masa? Sebenarnya bukanlah satu masa sebenarnya. Tetapi dia lebih kepada macam mana mereka boleh mampu untuk membuat pelbagai kerja ini. Jawapan dari kami adalah graduan perlu menggunakan juga kelebihan artificial intelligence itu sendiri. Bukan sebab kami masih lagi memerlukan tenaga kerja yang dibantu oleh artificial intelligence itu sendiri. Bukannya kami perlukan artificial intelligence itu saja. Pada pendapat Cik, adakah graduan hari ini benar-benar bersedia untuk memenuhi keperluan industri digital yang sentiasa berubah? Sebagai wakil HR, saya ingin berpesan kepada graduan bahawa dunia pekerjaan hari ini sangat berbeza berbanding dengan beberapa tahun lalu. Industri digital berubah dengan pantas. Jadi, jangan terlalu yakin bahawa apa yang dipelajari di universiti sudah mencukupi. Selain kemahiran teknikal, jangan abaikan kemahiran insaniah. Ramai majikan mencari calon yang boleh berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dalam pasukan, berfikiran positif dan mampu menyelesaikan masalah. Kemahiran inilah yang sering membezakan calon semasa sesi temuduga. Satu lagi perkara yang saya ingin tekankan ialah sikap. Dalam temuduga, kami bukan hanya menilai apa yang ada dalam resume, tetapi juga melihat kepada kesungguhan, keyakinan dan kesediaan seseorang untuk belajar. Pengalaman boleh dibina, tetapi sikap yang baik sangat sukar untuk diajar. InsyaAllah, jika graduan mempunyai ilmu, kemahiran dan sikap yang baik, peluang untuk berjaya dalam industri digital akan sentiasa terbuka. Kesimpulannya, pekerjaan tidak memerlukan sijil semata-mata. Sebaliknya, pekerjaan memerlukan seseorang yang mempunyai kelebihan yang banyak dalam satu masa. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada Encik Zaki Adam. Seterusnya, kita pergi kepada wakil dari Telencom, Encik Nasrul Hafiz. Baiklah, saya ingin bertanyakan soalan. Apakah jurang terbesar yang dikesan oleh Telencom dalam kalangan graduan hari ini apabila melangkah ke dunia kerja digital? Dan adakah mereka benar-benar celik digital untuk kerjaya atau sekadar pengguna media sosial? Okey, terima kasih saudari moderator. Persoalan yang sangat tajam. Realitinya ada perbezaan besar antara menjadi pengguna digital dengan pekerja digital. Lambakan graduan yang kita lihat saban tahun, isu kuantiti semata-mata. Tetapi isu padanan kualiti kemahiran dengan keperluan semasa. Kebanyakan graduan kita hari ini dikategorikan sebagai digital native. Mereka hebat, tetapi mereka hebat hanya menggunakan TikTok, Instagram dan mencari maklumat. Itu hanyalah kemahiran literasi sosial media. Namun, dalam dunia industri, majikan mencari kemahiran yang lebih teknikal dan bernilai tinggi. Antara jurang terbesar yang kami kesan adalah, yang pertama,
kebolehan analisis data. Bukan sekadar kumpul data, tapi bagaimana mahu membaca data untuk keputusan perniagaan. Sebab kebanyakan mereka hanya pandai mengumpul data, tetapi mereka tidak pandai menganalisis atau membaca data untuk menyelesaikan masalah company yang kompleks. So yang kedua, kecerdasan buatan AI. Bagaimana mahu menggunakan AI seperti prompt engineering untuk meningkatkan produktif kerja, bukan sekadar untuk tiru tugasan. Sebab AI ni juga banyak membantu pekerja untuk menyelesaikan masalah. Tetapi apabila mereka menggunakan AI, diorang cuma meniru saja, tapi tidak memberi idea yang lebih efektif lah. Sebab AI ni dia memudahkan, tapi dia sangat bahaya untuk pekerja kerana dia akan menyebabkan idea tu tidak berkembang. Yang ketiga, kemahiran insinyur digital. Ini termasuk komunikasi profesional secara maya dan kolaborasi atas talian merentasi sepadan negara. Jadi, sebabkan kerja korporat sekarang kita menggunakan kaedah hybrid. Sebab kadang-kadang kita menggunakan meeting secara online ataupun berkolaborasi bersama company di luar negara. So, skill social untuk graduan sekarang dia tidak meluas. So untuk kerana diorang biasa berkomunikasi secara sosial dalam media sosial, apabila kita berkomunikasi secara face to face walaupun dalam meeting, skill mereka tidak berkembang. Kerana dia agak berbeza skill untuk bercakap secara korporat dengan secara media sosial. Jadi jawapan pendek saya, jika ditanya adakah graduan kita mempunyai asas? Jawapan saya, ya. Mereka ada asas yang kukuh dari segi pendedahan awal teknologi. Tetapi untuk mengatakan mereka 100% bersedia dan industri ready menghadapi ekosistem digital yang sangat dinamik dan kompetitif, jujurnya masih banyak ruang yang perlu kita perbaiki bersama. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cik Nasrul Hafiz. Seterusnya, kita bersama panel kaunselor Cik Arisa Fatini. Pada pandangan Cik, sejauh manakah graduan hari ini bersedia dari segi mental dan emosi untuk memasuki alam pekerjaan? Terima kasih kepada saudari moderator kita. Untuk soalan yang pertama tadi, sejauh manakah mental graduan bersedia atau tidak untuk berada dalam bidang alam pekerjaan nanti. Untuk kemahiran alam digital ni, saya akan menekankan usaha yang sedia ada dalam menempuhi laluan kerjaya. Dari sudut pandangan universiti sendiri, bengkel kemahiran dan sesi simulasi itu sendiri telah berlaku, terutama daripada SEM 1 sampai habis belajar, kita dah asah kemahiran mereka. Jadi saya rasa mental mereka, graduan sendiri tu dah bersedia jika diasah dengan betul. Jadi dari segi sudut pandangan saya sebagai kaunselor mereka, saya perlukan usaha daripada graduan itu sendiri dan saya bersama one-to-one talk untuk mengasah kemahiran mereka. Pada pandangan Cik, sejauh manakah usaha ini berjaya membantu graduan menghadapi dunia kerja digital? Dalam menggalas tanggungjawab dalam mengasah kemahiran mereka sendiri, saya sebagai kaunselor perlu want to talk bersama graduan itu sendiri untuk membincangkan sendiri soft skill apa yang mereka ada dalam bidang digital tersebut.
Contohnya apabila graduan tu sendiri ada kemahiran dalam bidang editing, dalam bidang AI, dalam bidang education mereka sendiri yang mereka perlu asah untuk mental menempuhi alam pekerjaan. Jadi kemahiran soft skill dalam bidang digital telah dicapai melalui kerjasama universiti dalam sesi career talk atau program latihan dan perkhidmatan kaunseling secara individu face to face. Jadi untuk soalan kedua, dalam bidang kemahiran yang diguna pakai oleh graduan sendiri, cadangan penambahbaikan telah diajukan dalam menanggani isu kemahiran digital yang secara sekarang diguna pakai pada zaman kini, zaman digital globalisasi ini. Jadi untuk cadangan penambahbaikan, kerjasama erat antara universiti, talent corp sendiri dan syarikat dalam syarikat swasta dan kerajaan perlu diterapkan supaya mereka syarikat dan pihak kerajaan bersedia memberi peluang kepada graduan. Sejujurnya, isu ini tiada hitam atau putih. Banyak pihak perlu bekerjasama membantu graduan sendiri dalam mencapai target kerjaya masing-masing. Terima kasih untuk soalan saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cik Arisa Fatini. Dan akhir sekali kita bersama panel wakil daripada graduan. Pada pendapat Cik Puteri Balkis, adakah graduan hari ini benar-benar menguasai kemahiran digital yang diperlukan oleh majikan? Soalan seterusnya, sebagai seorang graduan, saudari sendiri telah melalui proses mencari pekerjaan dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Pada pandangan saudari, adakah graduan masa kini benar-benar bersedia untuk menghadapi cabaran dunia kerja digital? Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Balkis, merupakan seorang graduan yang baru saja menamatkan convocation. Saya sangat rasa bertuah kerana berjaya sampai ke tahap ini. Namun, pada masa yang sama, saya juga mula berdepan dengan satu persoalan besar, iaitu adakah saya benar-benar bersedia untuk memasuki dunia pekerjaan yang semakin mencabar, khususnya dalam era digital. Sepanjang saya di universiti, saya banyak belajar teori dan ilmu dalam bidang pengajar saya. Tetapi apabila saya mula melihat iklan pekerjaan atau saya menghadiri temu duga, saya sedar bahawa majikan bukan sahaja melihat keputusan CGPA. Mereka juga melihat kemahiran yang kita ada, sebagai contoh penguasaan dalam Microsoft Excel, Word ataupun PowerPoint, ataupun kemahiran yang untuk menyediakan laporan, membuat pembentangan dan menggunakan pelbagai aplikasi digital. Kini malah ada majikan yang turut bertanya tentang pengalaman menggunakan sistem atau perisian tertentu. Jadi sebagai graduan yang baru, saya rasakan kita perlu sentiasa menambah kemahiran supaya tidak ketinggalan. Selain itu, saya juga melihat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sekarang sangat sengit. Setiap tahun, ramai graduan menamatkan pengajian dan kebanyakan daripada mereka mempunyai kelayakan akademik yang hampir sama. Jadi, apa yang membezakan seorang graduan dengan pengalaman, kemahiran dan sikap mereka? Pada pendapat saya, pengalaman seperti latihan industri, kerja sambilan atau
pengalaman lain yang mereka terlibat sangat membantu walaupun nampak kecil. Pengalaman ini seperti sebenarnya membina keyakinan diri dan kemahiran bekerja dalam kumpulan. Saya juga berpendapat bahawa graduan perlu mempunyai kemahiran dalam komunikasi. Ada antara daripada kita mempunyai keputusan cemerlang tapi masih kurang yakin semasa menghadiri temu duga atau membentangkan idea. Sedangkan apabila kita sudah bekerja nanti, komunikasi adalah antara kemahiran yang paling penting kerana kita perlu berurusan dengan majikan dan rakan sekerja ataupun klien kita, pelanggan kita. Satu lagi perkara yang saya belajar ialah kita perlu bersedia menerima realiti dunia pekerjaan. Sebelum kita convocation, mungkin ramai yang mengharapkan pekerjaan yang selesa dengan gaji tinggi, namun hakikatnya kebanyakan graduan perlu bermula daripada pengalaman. Pada pendapat saya, itu bukan satu kegagalan tetapi satu proses untuk membina kejayaan yang lebih baik pada masa hadapan. Kesimpulannya, saya percaya graduan masa kini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk berjaya dalam dunia kerja digital. Namun kita tidak boleh bergantung kepada ijazah semata-mata. Kita perlu sentiasa belajar meningkatkan kemahiran dan bersedia menghadapi perubahan. Dengan usaha yang berterusan, saya yakin graduan muda mampu bersaing dan memberi sumbangan yang besar kepada negara. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Cik Puteri Balkis. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung forum pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada empat panel atas perkongsian yang sangat bernas, menarik dan membuka minda mengenai isu graduan masa kini bersedia atau tidak menghadapi cabaran dunia kerja digital. Daripada perbincangan yang telah berlangsung, jelaslah bahawa dunia pekerjaan digital menawarkan pelbagai peluang yang luas kepada graduan. Namun begitu, peluang ini perlu disertai dengan persediaan yang rapi, termasuk penguasaan kemahiran digital, komunikasi yang berkesan, pemikiran kritis, serta kesediaan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang semakin pesat. Sebagai graduan dan pakar tenaga kerja negara, kita perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan daya saing agar terus relevan dalam memenuhi keperluan industri masa kini. Semoga segala perkongsian yang telah disampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi panduan kepada kita semua dalam menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel iaitu Cik Zaki Adam, Cik Nasrul Hafiz, Cik Arisa Fatimi dan Cik Puteri Balkis dan juga hadirin yang telah bersama-sama menjayakan forum ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.